Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak guru tingkatan nak buat semakan nama pelajar. Jadi bila kita dah buka, kita dah klik dekat link SIP tadi tu, so kita masuk dalam website sistem ni. Kemudian kita pergi kepada panitia. Contohnya saya panitia matematik, katalah Hindun guru tingkatan. So nanti keluar dekat page ni, tepi nama cikgu tu, cikgu klik Yuasa, jangan klik yang lain Yuasa. Kemudian dia akan keluarkan worksheet kita. Pastikan dekat atas ni Yuasa dan nama cikgu. Sekiranya nama orang lain, tolong maklumkan pada saya. Okey, kemudian kita daftar MP1 ni. Pada tab pendaftaran ni MP1, kita daftar dulu kelas kita. Okey, katalah Indon ni guru tingkatan 1 UTM. Okey, kemudian mata pelajaran matematik. Okey, kemudian kita pergi kepada tab MP1 ni. Kemudian kita semaklah nama. Okey, cukup ke tak? So kalau ada penambahan, boleh bagi tahu saya, ataupun nak buang nama pelajar, bagi tahu saya. So dekat atas ni ada bilangan pelajar, betul tak bilangan pelajar 32. Okey, untuk nama yang baru masuk akan letak dekat bawah ni. Okey, kemudian untuk mata pelajaran yang lain, cikgu bolehlah terus isi kat sini macam biasa. Cuma MP1 ni untuk guru tingkatan, senanglah nak semak. Letak kat MP1 je, sebelah ni je. Okey, itu sahaja. Terima kasih cikgu.